Kalau seorang lelaki berani ajak you kahwin simply, dia tak tahu apa itu suami dalam Islam. They managed me for 8 years ke, and then we got married for 5 years ke yang bertahan, macam tu. So he's my best friend. I didn't believe, dia kawan. Kawan kita. Sampai Cuma tak lah. Cuma dia tak boleh menjadi husband yang baik dalam Islam. Okay. Dalam Islam, tugasan seorang suami sangat berat. I cakap dengan you, kalau seorang lelaki berani ajak you kahwin simply, dia tak tahu apa itu suami dalam Islam. Sebab apa? Kalau lelaki yang tahu apa itu suami dalam Islam, dia takut nak kahwin. Okay. Sebab tanggungjawab dia sangat berat. Kalau kita ada knowledge sebagai seorang wanita, kita tahu hak-hak kita apa semua. So kita kena educate suami, bakal suami. Betul? Kita tak boleh biarkan macam lah dia suami, dia boleh bawa kita. Tak semua suami, tak semua lelaki dalam dunia ni tahu semua benda. Jadi kalau kita tahu, kita share dengan dia. Betul. Ini tugasan kita sebagai khalifah dalam dunia ni.